Okey, part tu kita sambung jenis-jenis klien swasta yang kamu boleh cubalah. Okey, ini adalah jenis klien yang mana bukan syarikat tapi orang perseorangan. Yang paling popular sekarang ini di kalangan rakyat Malaysia ialah mereka-mereka yang nak buat renovation rumah dan juga nak buat rumah sebiji lah. Kan sekarang ni trend buat homestay, buat rumah kampung, rumah bersara. Ini klien-klien swasta, bukan syarikat, tetapi adalah milik-milik persendirian. Ni nak approach dia pun penting juga, sebab kalau kita ada job-job macam ni, mudah untuk kita tunjukkan track record kita kepada pihak kerajaan dan juga pada syarikat swasta yang kita pernah buat job-job yang sama. Sebab kadang-kadang kita jangan consider benda ni kecil. Macam katakanlah kita buat rumah rumah sebiji kan. Rumah sebiji kita buat harga RM150,000 kan. Jadi nilaian dia besar. Jadi bila nilaian dia besar, kepada contoh pihak kerajaan kan, dia dah nampak kita ada pengalaman buat sebiji rumah harga RM150,000. Jadi katakanlah mereka nak buat tambahan extension sekolah, atau sekolah ni besar sangat, ataupun dia nak buat extend bilik darjah contoh kan, dia jadi kecil kan, harga RM300,000 contoh kan. Jadi dia tahu kita ada pengalaman daripada zero sampai rumah tu siap. Jadi senang kalau kita nak masukkan proposal kita pada pihak kerajaan yang kita ada pengalaman. Tapi dengan orang perseorangan ni, masalahnya competition tu banyak lah kan. Sebab kadang-kadang perseorangan ni dia tak kisahlah ada CIDB ke, ada SSM ke kan. Tapi itu cerita lain lah kan. Saya nasihatkan kepada owner-owner ni pun, CIDB, SSM ni penting, tapi tu pula lah, itu cerita lain. Jadi competition dia kuat untuk projek-projek yang dimiliki oleh perseorangan kan. Jadi cara untuk kita convince dia lain. Itu saya akan buat topik lain lah, marketing terhadap orang perseorangannya. But my point is untuk kita dapatkan pengalaman kerja supaya kita boleh masuk tender kerajaan, kerja-kerja yang ditawarkan ataupun dikehendaki oleh orang perseorangan ni pun penting juga untuk kita laksanakan. Okey. So, saya harap tuan-tuan dapat sedikit manfaat daripada video saya, dan kalau rasa-rasa nak bincang dengan lebih lanjut untuk dapat bimbingan, ada persoalan-persoalan tertentu, bolehlah DM saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.